Color dia cantik. Yang mana cantik? Yang putih ke yang merah tu? Putih ke cantik, yang merah tu cantik. Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya kembali Burning Wheel. So hari ni aku berada dekat Malaysia Bike Show. So kita tengok apa yang ada kat sini. So sekarang ni kita dekat nak masuk ke Hall A. Hall A ni motor-motor Cina lah semua. Motor-motor daripada Enforce yang bawa masuk. So kebanyakannya mostly semua motor Cina. Dia hall yang paling besar yang ada dekat sini. Hall A ni semua Enforce punya. So jom, let's go. Kita tengok apa yang ada. Okay guys, so tengok tu ada ZX motor yang hari tu dia menang MotoGP rasa. Kalau salah silap betul aku. Aku rasa dia baru menang hari tu, baru MotoGP dia baru masuk dan dia menang terus. Jom kita tengok motor dia. Okay guys, ni lah motor dia. Motor yang dia menang hari tu. Cantik tu. ZX motor. Kau tak tahu motor ni boleh beli ke tak? Mungkin ada jual kot. Jom kita tengok tempat lain pula. Kat sini aku tengok ada dua motor yang menarik daripada Vogue Motor. Vogue Motor jadi skuter apa dengan nama motor tu, tapi skuter 450cc dan harga bawah 30,000, 29,800 aku rasa. So kita tengok motor tu. Dan satu lagi motor yang aku nak tengok, motor Brixton macam apa? Macam cafe racer, macam apa? Motocross macam tu. Motor-motor off-road. Jom kita tengok. Ni motor dia guys. Motor dia SR450X. Memang cantik lah. Dia siap ada lampu fog lamp. Dan memang dah ada, tak payah beli. Memang daripada kilang terus. Lampu dia DRL. Motor ni 450cc and motor ni 2 silinder guys. Harga dia 29,888. Kau tu 450cc kau harga 29,000. So memang berbaloi lah kalau beli aku rasa motor ni. Motor ni kalau keluar, dia baru launch semalam aku rasa. So kalau keluar aku rasa motor ni memang meletop lah. So nak bandingkan dengan brand-brand yang daripada sana, so ni memang murah lah. Kalau tengok daripada build quality dia pun, bang ni siap berdiri lagi. Memang cantik lah motor ni. And rim pun dia pakai rim alloy, rim DD, tapi tak tahu ni as a tubeless ni, tubeless. So rim DD tubeless. Tayar dia pakai depan 110/70/17, depan 17. Memang cantik lah. Dia pun dah ada TFT dia bukan main besar lagi guys. Dia pinter dia. Belakang dia pakai 150/70/14. Lebih kurang 50 minit lagi untuk jabatan petuah yang pertama. Kami kita tengok motor lain pula. Let's go. Pada 1.5. Ni pun Vogue Motor juga. Vogue Motor D9. Ni dia macam ala-ala GS lah. Tinggi gila motor ni guys. Build quality dia memang nampak macam ngam lah. Macam okey lah. Ni harga tak tahu berapa. Harga dia kena scan QR ni. So memang siapa cakap motor Cina tak berkualiti, ini padu guys. 900cc. Tak tahu berapa harga dia. Tapi tengok ni motor ni memang nice lah untuk buat touring ni. Kalau TFT ni bukan yang besar dah, tak boleh on ke ni? Boleh? Okay, tak ada. Boleh on. So view daripada cockpit dia memang nice lah motor ni. Tapi motor Vogue tu boleh, Vogue pula, apa nama skuter tu 450cc tu boleh consider beli guys. Sebab harga dia 29,800 bawah. Kalau motor jenama yang satu lagi tu, kalau motor harga bawah 30,000 kau dapat 250 je. Ni dapat 400cc. Sekarang kita berada di Brixton Motorcycle. Kita tengok yang motocross tu. Brixton buat motocross. Sebelum ni dia buat
macam motor cafe racer kan. So ni dia buat motocross pula, kita tengok. Dia tak pakai. Memang lawa guys. Ni 230cc, yang ni 450cc. Tapi tinggi lah guys, tinggi gila dulu. Ini kalau para saku ni, para pinggang tinggi ke Tapi is a proper dirt bike lah. Tengok tayar dadu, apa belakang. Dia punya meter, standard lah, motocross punya meter kecil je. Dan boleh adjust guys. Dia punya rebound dia, punya soft hard dia, tinggi dia kot. Sebab aku dah tengok KTM tau, KTM 400cc kot, yang apa supermoto, KTM supermoto kan. Tu pun cantik juga. Tapi ini kalau dia lagi, ni pun cantik juga. Dan kalau dia lagi, harga dia lagi ngam, mungkin boleh consider untuk beli motor ni. Tinggi ke tak? Ayah pun nak duduk. Gayat guys, selalu bawa motor rendah ya. Tinggi teruk motor ni. Ayah pun nak duduk. Brixton pun ada buat cup cross. Ni apa benda? MK Trail. Ini macam lain je. Tu pada yang tak tahu, aku pun ada cup cross juga. Aku pakai Yamaha PG1. So sama lah macam ni bentuk dia. So aku rasa ni bukan, tak pakai gear ni. Gear tak ada kan? Ni skuter cup cross, tapi skuter lain macam Brixton. Power motor Cina sekarang. Cup cross tapi dia skuter. Ni bukan clutch. Ni brake depan, brake belakang. Gear pun tak ada. Motor ada bagi kat sebelah. Best ke tak nak motor ni? Cantik ke? Skuter agak besar agak. Tapi lampu belakang ni macam kenal sikit. Macam kenal belakang dia. Okay, sekarang kita dekat W Moto. W Moto pun banyak cruiser. Ni dah macam Goldwing dah, kurang. Banyak cruiser dia. And engine ni memang proper between lah, Victoria. Ni lebih kurang macam Foster S pun ada juga. Tapi ni guys, ni Soho. Bapak besar guys. Besar teruk. Ini memang selesa ni. Kita tengok abang ni buat. Abang ni duduk. Oh, gila. Mau crash ke weh? Ha? 2000cc. Automatic ke? Tapi engine dia, Skuter ni ke? oh, ni skuter kan. Dia kau ni ke? Black ah? Dia tak ada clutch. Ada clutch kat tangan kot. No gear, no gear. 係喎，貼係咪用手嘅？個燈嚟㗎喎。嗱呢度啊，老細。Ini brake ah? Brake ah? Mungkin dia pakai di situ tapi besar bapak guys. Okay, kita dekat LS2 punya booth. So LS2 pun bukan sekadar helmet dia ada. Dia pun ada riding gear, kasut. So kasut tengah ada sale. Daripada 588 jadi 529. Oh, cantik kan kasut dia? Macam kasut sneakers kasut dia. Yang depan ni pun reinforce keras. Oh, tapi nice lah, boleh beli lah.
LS2 dan aku pun sendiri pakai helmet LS2. Dia tengok ada tak helmet aku kat sini. Tapi helmet LS2 memang selesa guys. Dia ringan and selesa untuk pakai. Dia tengok ada tak helmet aku kat sini. Ramai orang. Bus ni ramai orang. Okey, tak ada. Helmet aku tak ada kat sini. Nanti aku akan buat review pasal helmet tu. Aku punya helmet LS2 Infinity 2 dia carbon fiber. Dia open face carbon fiber. Rasa kat situ ada. Oh ni ada. Ada. Ni helmet aku. Nampak yang macam akak ni tengah pakai. Ni helmet yang aku tengah pakai sekarang. So kat sini harga dia berapa? Harga dia tengah diskaun guys. Daripada 1188 jadi 1069. Helmet ni memang ringan guys. Yang ni saiz berapa? Yang ni ni saiz XXXL. XXXL pun 1350. 1.3 kilo. Aku punya XXL. XXL 1.3 1.25 ke 1.3 lebih kurang. Tapi helmet ni memang selesa and nice. Bentuk melawar. Dan dia ada ni visor. Dan lock pun dia boleh macam position dia punya visor. Tapi yang paling penting helmet ni ringan lah. Ringan dan selesa. So aku pergi Hatnyai itu pakai helmet tu memang okey. Sepanjang jalan tak ada rasa tak selesa ke apa ke. So nanti aku akan buat full review pasal helmet LS2 Infinity 2 nanti. Ladies and gentlemen, another. Dan itu kami dekat Facebook. Tu je. X-Wedge ni kira cruiser power China lah. So ni macam Street Light lebih kurang. X-Wedge ni dia punya engine. Keluar kilang aja memang dah one to one guys. So memang proper between that. Engine ni dia engine dia X-Wedge ni daripada SNS kalau tak silap aku. Memang engine SNS yang buat. So bukannya engine pada China lah, SNS yang buat. Kalau tak silap aku lah, aku rasa SNS lah, daripada X-Wedge SNS. Kalau salah betul aku, komen kat bawah. So engine ni memang bukannya engine cikal-cikal lah. Yang penting one to one. Standard motor dah one to one. Ni lebih kurang macam Softail lah. KJ percuma siapa nak? KJ percuma. A1 kiri. Nak try duduk je. Dia buat A1. RM10 untuk 2 baju. Box dia dah ada. Dan kami akan memberi anda peluang untuk apa nama dia? menyertai cabutan peluang di mana kami akan memberi anda peluang untuk memenang satu motosikal berharga RM15,000. Banyak harga tu. Boleh start? Mari. Ha? Tak boleh lama. KJ, Okay, boleh sini. lah nak record. Scan dekat sini, scan. Okay guys. Dia bunyi exhaust standard dia. Siapa lagi? Lagi. Cepat. Stesen pun dah okey dah. Siapa cepat, dia dapat. Tak perlu nak ni. Sini. Sudah? Oh, sorry. Sudah? Semua nak wanita cerita tak masalah. Guys. Dia punya TFT semua. Oh, you need to scan first. Scan over here. Scan dahulu. Cantik. Scan dahulu. Boleh consider untuk beli. Ni sudah keluar dekat Malaysia. Scan. Oi. Ini berapa harga kat Malaysia? Ni dalam 95. 95,000 guys. Tuliskan QR. 95,000.
Kau dapat macam street glide. Engine 1-to-1. Ni aku pun tak tahu apa nama motor ni. Tapi dia kurang macam Softail lah, lebih kurang. Kita try naik. Lebih kurang macam breakout boleh tak? Dia lebih kurang macam breakout ataupun apa, Fatboy lah. Bunyi dia pun okey. Keluar-keluar pun dah kira ada bunyi lah. Dia tak adalah bunyi, tak ada bunyi langsung kan. Dia still ada bunyi juga. Okay. Ini yang siap ada tour pack. Kira dia bukan cikai-cikai motor ke lah. Tour pack. Yang ni tak tahu. Yang tu 95,000. Yang tu aku tak tahu harga berapa. So, siapa-siapa yang nak kelainan, tak nak pakai Harley, boleh try motor ni. Ni motor Morini. Motor Morini banyak adventure bike lah. Tapi saya cantik motor dia. Motor Morini 1200. So motor ni kalau touring memang selesa habis lah. Besar kan motor dia. Dan dia pun ada cruiser kan. Nampak tu. Dia pun ada cruiser ke. Oh tapi engine bukan V-twin lah. Mungkin parallel twin engine dia. Calibro. Motor Morini. Ini macam motor Guzzi ni. Oh ni guys, awal guys. Lawa guys. Mana yang lawa? Motor ke orang? Lawa guys. Sini yang ada PV dekat tepi. Cantik gila. Color dia cantik. Yang mana cantik? Yang putih ke yang merah tu? Putih ke cantik? Yang merah tu cantik. Okey, kita ke hall A1. Hall A1 dengan hall C. So dia ada jalan, dia tak payah lalu luar. So tak panas. So hall A1 yang mana satu? Kita tengok dia punya map dia. So ni motor-motor yang ada. Ada helmet LSV, FPG. Jom. So ni hall S1 ni kebanyakan ni semua riding gear, helmet, jaket, seluar, seluar riding. So, kita tengok, tapi aku tak cover semua lah. Aku cover mana yang menarik je. Kita tengok mana yang okey, kita review sikit-sikit. Nak cover semua tak sempat guys. Besar tempat ni. Sekarang kita kat booth Motor X. So dia jual motor-motor klasik guys. Ni motor apa ni? Ni motor YP. So not for sale. Tapi ada harga 230,000 guys. Ini motor YP, tak tahulah YP apa. 4 je kan. So ini TDR.
Ni pun untuk for sale juga aku rasa. Oh tak ada. Itu dah please do not touch je. Ni RZ 350 carbon fiber kan. Very smart guys. Aprilia RS 125. Semua motor lama-lama guys. Dan ni pun untuk dijual. Harga RM35,000. Crank ni. Ni Yamaha FZR 35,000. Phải. Cantik. Tunggu kat sini motor-motor lama tu. Siapa nak beli boleh datang. Harga RM35,000. Achieva RM25,000. Ini R90. Ini Suzuki apa ni? GS guys. GS dah jadi. GS 550 dah jadi cafe racer lah. Custom habis. Dekat MY helmet. So, dia pun ada. Cantik kan? Carbon fiber helmet. Yang paling cantik ni. Ayah boleh pakai ke? Boleh pakai ke? Mana boleh, ni helmet kucing. Kucing ada padding guys, walaupun helmet kecil. Kucing boleh pakai kot. Oh, helmet dia ada flip up helmet. You mau kena cuba dulu sebab ini Europe yang size bukan Asia. Ada surat KRAS. Semua ada ECE 2206. Bedding pun ada jual ni. Ada. Okay, jom kita tengok helmet lain pula. Ni saya punya motor ada dekat sini. Stiker motor ada dekat sini, tujuan. So kita taruh box. Box comel cantik. So ni memang kedai box, banyak box kat sini. Spotlight. Dekat ARC punya booth, ARC ada keluar helmet baru. Dia collab dengan Star Wars. Tengok helmet dia. Ni Darth Vader kan. Cantik. So ada satu. Ni Stormtroopers. Ni memang budak ni. Kecil je. Oh ya, memang budak. Ni semua memang budak. Di sini. Ya. Ah, Memang budak. Nak terlahir. Okay, kita settlekan helmet anak aku sekejap. So helmet ni semua dia showcase dia, tak tunjuk lagi. Helmet dengan Star Wars semua je belum, bulan 7 nanti baru dia jual. Dia just preview dulu. Tapi ni cantik. Darth Vader. Kita sekarang dekat FT Garage. Ni helmet klasik Nova ARC. Dia jual intercom 300.5. Ada sold out 200.5. Kasut pun ada FT Garage. Cantik kan kasut dia. Riding boot dia. Harga apa? 380. Pakai quick release dia. Okay, masih okay. Dapat gift guys.
Sautangan dia. FT Garage ni siapa yang tak tahu, ni brand local brand daripada Malaysia. FTG brand daripada Malaysia. Ini dia punya baju-baju ni semua. Baju-baju safety dia. Ini 169 waterproof punya jaket. Ini riding jacket dia, harga dia 480. Ada padding kat sini. Sini ada padding kat dia punya wrist ni. Belakang pun ada padding. Cantik ke? Padding besar kat belakang. $480. Ni 330. Ini semua ada padding ke? Belakang ada, dekat siku ada. Kena cantik ke dia punya baju riding gear dia. Guys, jom kita pergi part lain pula. For many of jacket 50% guys. 50% banyak. Oh, 50%. So daripada harga dia berapa? 630, so jadi 300 lebih eh. Riding jacket. Tapi ni apa buku ambil? Pemene sebelah pula. Sebelah ni Yohei helmet. Yohei Tai Chi pun ada. Tai Chi ni ada diskaun tak? So 50% tak guys. So seluar dia berapa? 500. So kalau 200 okey lah. Helmet dia cantik. Helmet modular. Ni modular? Modular. Dia punya ni boleh buka? Boleh. Oh boleh buka. Boleh buka. Ni berapa? 1199. 199. Carbon fiber? 1199. 1199. $1.9, 1.6 kilo lah. Ya, untuk modular punya helmet, okey. Tak berat sangat, tak ringan sangat. That's nice lah. Cantik helmet dia. Jadi kalau tak nak boleh buang. Nampak stiker je. Kat sini pun ada Harley guys. Dia dah buat carbon fiber. Semua carbon fiber. Depan belakang. Depan belakang carbon fiber. Ni dia tak tahu stiker bukan stiker. 100% carbon fiber guys. Forged carbon. Gila, owner memang kental. Okay, floorboard Bufini. Gear boleh Bufini, semua pakai di Bufini. Linkage gear boleh Bufini. CBU 1-to-1. Yang tadi tu 1-to-1 juga. Pilih mana yang korang nak. Okay guys, ada lagi satu hall. Sekejap lagi kita nak pergi hall C pula. Sekarang ni kita orang dah lapar. So kita pergi makan dulu, tengok apa benda yang ada untuk dimakan. Lepas tu kita sambung kita punya journey Pizza Hut. Okay, kita orang cari makan dulu. Makan apa you? Shawarma. Mami Ke shawarma Barkat Madinah Restaurant. Shawarma dia guys. Banyak agak kita makan dia. Tapi sekarang ni bila hujan, hujan pun tak apa. Hujan makin lebat. Saya nak makan burger kot.
So burger apa ah? Burger dia. Burger sticky burger. Ada dua jenis. Double cheese. Saya makan double cheese kot. Double cheese ataupun cheeseburger. Okay guys, sekarang kita menuju ke Hall C. Jom kita tengok apa ada kat sini. Sekarang kan ada dekat booth Kawasaki ataupun Morena. Motor-motor ya. Ni H2. Harga dia RM129,000. Siapa-siapa berjiwa kelajuan, inilah motor dia. Ini motor yang paling saya minat lah ni. Z650. Ini motor new retro. Harga dia pun okey, RM37,000. Nanti guys, model klasik. Sekarang kita berada di booth GB. So Jelly ada keluarkan, belum keluar launching lagi kan? Ini belum keluar lagi kan? Belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Carbon fiber 100% carbon fiber modular. Betul buka bang? So boleh beli habis. Dan berat dia pun 1.5 kilo je. So estimate harga dia dalam, Harga dia estimate bawah 2K. yang carbon fiber ni? Yes. Bawah 2,000. MGB guys. Banyak game lain dekat sini. So ni RM400. M370. Ini cantik guys. Dia tutup. So bawah 2,000. Okey lah. Yang MGB. Ini pun ada banyak box. Banyak box ada. Dan dia pun ada riding gear GB lah. Kita tengok apa yang ada riding gear je. So helmet tu cantik ni, carbon fiber, modular helmet. Harga pun okey, bawah 2,000. Tapi belum keluar lagi 2 bulan lagi baru keluar. Macam ada riding gear dia. Cantik. 980. Sweater dia ni ada padding. Siapa yang suka minimalis boleh ambil ni. Dia jenama Havoc 535. So ada padding kat sini, kat siku dengan padding kat ni. Belakang tak ada padding. Material dia macam sweater lah. Let's go, kita tengok lain pula. Dengan booth Honda, boleh jerit sikit. Bising kat sini. Ni yang motor yang paling hot ni, XADV. Sekarang harga dah dekat RM100,000 orang motor ni. Kita akan dari abang dah abang dari mana? Saya abang daripada Cyber, tak jauh dah datang. Dia colour baru ni. Okey, nampak gaya abang pun tempat. Tapi ada motor lagi rare. Pasti seorang rider yang tegar. Ini dia mungkin masuk Malaysia ni. Okey. Kalau dia dah show kat sini, selalunya masuk paling Malaysia jauh lah. awak pernah bawa motor dari mana ke mana? Aku minat betul lah Cup Cross CT125. Sampai Kuantan lah. Itu pun Memerlukan 125. Macam aku punya BG1 tu 115 je. Awak bawa apa? So ni lagi besar. Besar gila backrest. Ada impian ke sebab tadi cara dia belai ADV 160 tu belai lain macam tu memang teringin ke ADV sebenarnya? Motor lama, cinta lama. Ni guys. Apa yang tu keluarnya? Ni dia tak tahu motor apa ni. Okey, so lepas ni kita ISX keluar winner. Tapi off-road punya benda. Okey, bila esok SE kita dah ready, nak ambil nama, tak nak? Custom pun. Oh, asyik queue dulu, okey, tak apa. Alright bang, sebab apa? Sekarang kita berada di Royal Enfield. Sebelum aku nak ambil Harley kali tu, aku nak beli motor ni.
Kalau aku tak beli Harley tu, aku beli motor ni lah. Seriously. Motor ni cantik guys. 650cc, harga pun okey. Harga bawah 40,000 je. Dalam 36-37 itu. Motor nampak besar, tinggi. Motor nak kata adventure pun dia kot adventure kot. Sebab tengok tayar dia pun tayar dadu dia pakai. So, motor ni cantik guys. Kalau hari tu saya tak angkat Ali, memang saya angkat motor ni hari tu. Tengok motor apa lagi ada. Ni baru launching ni. Dah siap ada box. Color purple guys. Ni memang klasik, retro habis. Ni Pulse GR, motor-motor EV ni. Macam motor ada. KTM. KTM pun ada motor yang aku minat. Apa nama motor tu? Tengok ada tak motor tu kat sini? Ada. Sekejap. Ini dia. KTM SMCR Supermoto 390. Ni memang cantik lah guys. Mana lagi cantik? Motor ni ke motor Brixton tadi? Motor ni harga berapa? Motor ni harga 27,000. Harga pun okey, bawah 30,000. 27,300. Pakai Nova pun WPFX. Boleh adjust. Dua-dua belah boleh adjust. Nova belakang dia pakai. Okay, tak nampak dari sebelah sana. Oh, tak tahu apa benda. WP juga kot. Tapi colour dia memang mengancam lah. Saya try naik sekejap. Ni rendah sikit daripada tadi sebab tadi tu memang betul off-road. Yang ni Supermoto, tayar rim dia kecil sikit. Riding position dia memang agresif lah. So belakang pun banyak isi boleh duduk. Meter dia kecil je, tapi tak boleh start tak? Tak boleh. Kunci tak ada. Yang sebelah ni memang untuk off-road lah. Ini Enduro R. So exhaust dia dah putih kan, tak tahu sama ke tak. Tapi ni lagi tinggi lah. Ni tayar ni memang tayar off-road lah dia pakai. Siapa yang suka masuk hutan boleh ambil motor ni. Macam saya macam consider nak angkat motor ni. Cantik je. Kita tengok harga Brixton tu berapa. Brixton tu berapa. Kalau Brixton tu murah lagi, tak ambil Brixton lah. Kita try pakai motor Cina pula macam mana. Harga untuk yang Enduro R ni pun sama lah, 27,300. So harga dia okey lah. Untuk motor yang 400cc bawah 30,000, aku rasa memang berbaloi lah kalau beli motor ni. Tapi ni memang mengancam guys. InsyaAllah ada rezeki kita ambil motor ni. Sekarang kita berada di Boots Brembo. Tengok tu. Dia orang tengah rakam gambar siapa lah. Brembo punya brake. Okay, kita dah habis tengok OC. So sekarang ni tengok rodeo pula. Dia tengah buat rodeo tu. Macam guys. Tengok tu. Oh. Padu berada ni.
abang ni bang. Pakai motor sendiri je. Saya dah bawa motor, kau dah saya masuk lah. Okay guys, ni semua tengah tunggu untuk test drive motor. Yang ada macam-macam, ada Honda, ada Kawasaki, ada Royal Enfield, Bolt sendiri, ada Peugeot, ada KTM. Saya nak tengok KTM, saya nak try test drive motor tadi. Tengok macam mana, boleh ke tak boleh. Kalau ramai orang tak payah lah. Kalau tak ramai, saya test drive. Oh, macam ramai je guys. Kita tengok dulu. Okay, sampai di situ saja episod kali ni. So, jumpa di next episode. So, aku tak dapat nak cover semua sekali. So, apa yang aku cover itu je lah. So, jumpa di next episode. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe dan komen dekat bawah.